Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah, barisan panel serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah, rahmat dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam forum ilmiah pada hari ini. Untuk makluman semua, saya Akila selaku moderator yang akan mengendalikan forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan sistem kewangan Islam di Malaysia, cabaran dan penyelesaiannya. Topik ini bukan sahaja penting dari sudut akademik tetapi juga sangat dekat dengan realiti kehidupan kita pada hari ini, khususnya dalam era digital yang semakin berkembang pesat. Hadirin sekalian, sistem kewangan Islam merupakan satu sistem yang lengkap dan menyeluruh yang berteraskan prinsip syariah. Ia bukan sekadar alternatif kepada sistem konvensional, tetapi satu pendekatan yang menekankan keadilan, ketulusan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, jika kita lihat realiti pada hari ini, kita sebenarnya sedang berhadapan dengan satu fenomena yang membimbangkan, iaitu munculnya pelbagai aplikasi pelaburan seperti forex yang tidak patuh syariah, serta kewujudan game online yang mempunyai unsur perjudian atau gambling system. Selain itu, pinjaman wang secara digital yang mengenakan faedah tinggi atau riba secara tersembunyi. Semua ini semakin mudah diakses hanya dengan hujung jari. Persoalannya, adakah masyarakat kita benar-benar sedar bahawa banyak daripada aktiviti ini bertentangan dengan prinsip kewangan Islam? Sebagai contoh, dalam aktiviti forex yang tidak patuh syariah, terdapat unsur spekulasi yang tinggi serta ketidakpastian yang jelas yang boleh dikaitkan dengan unsur gharar dan juga maisir. Begitu juga dengan game online yang pada asalnya dilihat sebagai hiburan tetapi kini mengandungi sistem top up ataupun loot box yang merupakan ganjaran lawak yang sebenarnya menyerupai perjudian. Selain itu, terdapat juga aplikasi pinjaman segera iaitu loan apps yang mengenakan kadar faedah yang tinggi, sekaligus melibatkan unsur riba yang jelas dilarang dalam Islam. Hadirin sekalian, fenomena seperti pinjaman digital berunsur riba, pelaburan forex yang tidak patuh syariah serta game online berunsur perjudian ini jelas bercanggah dengan ajaran Islam. Hal ini selari dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, melaknat yang mana Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua saksinya. Hadis ini berdasarkan riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahawa riba bukan sahaja haram, malah melibatkan semua pihak yang terlibat dalam urusan tersebut. Hadirin yang dihormati, fenomena ini menunjukkan bahawa walaupun sistem kewangan Islam semakin berkembang di Malaysia, namun dalam masa yang sama, masyarakat masih terdedah kepada amalan kewangan yang bercanggah dengan syariah, terutamanya dalam dunia digital. Malaysia sememangnya diiktiraf sebagai antara penaju dalam sistem kewangan Islam di peringkat global. Kita mempunyai institusi perbankan Islam, takaful serta pelbagai produk kewangan patuh syariah yang lengkap. Namun, kejayaan ini perlu disokong dengan kesedaran dan kefahaman masyarakat, kerana tanpa kefahaman yang jelas, masyarakat mungkin terjebak dengan sistem yang bercanggah dengan prinsip Islam tanpa disedari. Oleh itu, timbul beberapa persoalan penting. Antaranya, mengapakah masih ramai yang terlibat dalam aktiviti seperti forex yang tidak patuh syariah? Adakah faktor keuntungan cepat menjadi pendorong utama, ataupun adakah kurangnya pendidikan kewangan Islam dalam kalangan masyarakat? Justeru, forum pada hari ini sangat penting sebagai satu platform untuk kita membincangkan isu sebenar yang berlaku dalam masyarakat serta memahami cabaran sistem kewangan Islam dalam era digitalisasi
serta mencari penyelesaian yang relevan dengan keadaan semasa. Bagi membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, bersama saya dua orang panel yang berwibawa. Di sebelah saya, panel satu iaitu saudari Izulaika yang akan menguraikan pengenalan sistem kewangan Islam secara cabaran serta cabaran-cabaran yang dihadapi dalam konteks semasa. Seterusnya, panel dua iaitu saudari Atirah yang akan membincangkan cadangan penyelesaian serta langkah penambahbaikan bagi menangani isu-isu ini. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menyebut saudari Izulaika. Berdasarkan situasi semasa seperti kewujudan aplikasi Forex, pinjaman digital berunsur riba dan game online yang mempunyai elemen perjudian, apakah cabaran sebenar yang dihadapi oleh sistem kewangan Islam dalam menepani realiti ini? Dipersilakan panel satu kita. Baiklah, terima kasih moderator saudari Akila atas soalan yang diberikan. Baiklah hadirin yang dihormati, sistem kewangan Islam ini merupakan satu sistem yang berlandaskan prinsip syariah yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Matlamat utama sistem ini adalah untuk memastikan setiap urusan kewangan kita dilaksanakan secara adil, telus dan bebas daripada unsur-unsur yang diharamkan. Antara prinsip utama dalam sistem kewangan Islam ini ialah yang pertama adalah larangan terhadap riba, yang kedua perhindaran daripada gharar atau ketidakpastian, dan ketiga adalah larangan maisir ataupun perjudian. Berbeza dengan sistem kewangan konvensional, sistem kewangan Islam ni dia lebih menekankan konsep perkongsian untung dan risiko serta memastikan tiada penindasan berlaku dalam transaksi. Namun pun begitu, jika kita melihat kepada realiti hari ini, cabaran terhadap sistem kewangan Islam ni semakin kompleks, khususnya dengan kemunculan teknologi digital. Sebagai contoh, kita dapat lihat kewujudan pelbagai platform seperti platform forex yang tak patuh syariah dan menjanjikan keuntungan yang cepat. Ramai masyarakat kita dah terjebak kerana kurang memahami bahawa aktiviti ini melibatkan unsur spekulasi yang tinggi dan ketidakpastian yang jelas. Perkara ini sangat bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandungi gharar, ketidakpastian. Jelaslah bahawa aktiviti ini bertentangan dengan prinsip kewangan Islam. Selain itu juga, terdapat juga game online yang mempunyai sistem ganjaran rawak seperti loot box yang sebenarnya merupakan perjudian tanpa disedari oleh pemain. Perkara ini sebenarnya dah ditegaskan dalam firman Allah, iaitu sesungguhnya arak dan judi adalah najis daripada perbuatan syaitan, iaitu daripada surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Ini menunjukkan bahawa unsur perjudian dalam apa jua bentuk pun tetap dilarang dalam Islam. Tambahan pula, kemunculan aplikasi pinjaman segera yang menawarkan wang dengan mudah tetapi mengenakan faedah yang tinggi jelas menunjukkan unsur riba masih berleluasa dalam bentuk yang lebih moden. Baiklah, dalam situasi yang telah dibincangkan, kita dapat lihat bahawa terdapat beberapa cabaran utamalah yang benar-benar memberi kesan terhadap perkembangan sistem kewangan Islam dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Yang pertama adalah kurangnya kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap konsep sebenar kewangan Islam. Masih ramai dalam kalangan masyarakat kita yang tak faham perbezaan antara sistem kewangan Islam dan sistem konvensional. Ada yang menganggap kedua-dua sistem ni adalah sama, hanya berbeza dari segi istilah saja. Tapi sebenarnya keadaan ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat seperti pelaburan tak sah, skim cepat kaya tanpa mereka sedar bahawa ia mengandungi unsur riba. Yang lebih membimbangkan lagi, ada juga masyarakat yang terlibat dalam aktiviti ini secara tak sedar kerana kurangnya pendedahan terhadap prinsip asas kewangan Islam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya
Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, iaitu halal. Ini menunjukkan bahawa keuntungan yang diperoleh mestilah halal untuk mendapat keberkatan. Cabaran yang kedua adalah terdapat juga persepsi dalam kalangan masyarakat bahawa sistem kewangan Islam ni adalah lebih rumit dan sukar difahami. Sebagai contoh yang saya boleh beri adalah istilah seperti murabahah, musyarakah dan ijarah sering dianggap kompleks menyebabkan masyarakat kita ni berasa kurang yakin untuk mendalami sistem kewangan Islam. Tambahan pula, ada yang beranggapan bahawa pulangan sistem kewangan Islam ni adalah lebih rendah berbanding sistem konvensional, walaupun sebenarnya sistem ni dia lebih menekankan kestabilan dan keadilan dalam jangka masa yang panjang. Persepsi negatif yang seperti inilah yang menjadi penghalang kepada masyarakat kita untuk memilih sistem kewangan Islam sebagai pilihan utama. Baiklah, cabaran yang ketiga yang saya boleh beri adalah pengaruh teknologi dan media sosial yang semakin meluas. Macam yang kita tahu, pada masa kini, maklumat ni dia boleh disebarkan dengan sangat cepat tanpa tapisan yang jelas. Hal ini menyebabkan ramai masyarakat kita terdedah kepada pelbagai promosi pelaburan seperti forex, tak patuh syariah, skim pelaburan yang meragukan serta aplikasi kewangan yang tak sah. Sebagai contoh, terdapat individu yang mempromosikan kejayaan mereka dalam pelaburan tertentu di media sosial seperti Instagram, TikTok sehingga dia dapat menarik minat orang lain untuk turut serta dalam pelaburan tu tanpa menyemak kesahihan ataupun status syariah sistem tersebut. Selain itu juga, wujudan game online yang mempunyai elemen perjudian juga semakin membimbangkanlah, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Akhir sekali, cabaran yang tidak kurang pentingnya iaitu sikap masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang serba pantas ini, ramai masyarakat yang lebih cenderung untuk mencari keuntungan segera tanpa mengambil kira aspek halal dan haram. Sikap ingin cepat kaya, kurang sabar dan mudah terpengaruh dengan janji manis seperti untung besar dalam masa singkat menjadi punca utama kenapa ramai masyarakat kita ni terjebak dengan aktiviti kewangan yang meragukan. Sedangkan dalam Islam, keuntungan yang diperoleh bukan sahaja perlu halal tetapi perlu berkat. Baiklah, hadirin yang dihormati, jika cabaran-cabaran yang saya cakap tadi tak ditangani dengan baik, tak mustahil sistem kewangan Islam kita ni akan terus dipandang rendah dan kurang mendapat tempat dalam masyarakat lah. Walaupun potensi sistem kewangan Islam kita ni besar. Oleh itu, kesedaran ilmu dan sikap yang betul amat penting lah dalam memastikan kita tak tersasar daripada prinsip yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, sistem kewangan Islam ni dia mempunyai asas yang kukuh, namun dalam menghadapi dunia digital masa kini, pelbagai cabaran baru muncul yang memerlukan perhatian serius daripada semua pihak. Baiklah, saya rasa sampai situ saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Fizi Izlaika atas penerangan yang sangat memberangsangkan. Hadirin yang dihormati, selain daripada cabaran yang dinyatakan, satu lagi isu penting yang memberi kesan terhadap perkembangan sistem kewangan Islam, iaitu kekangan dari segi undang-undang dan penguatkuasaan. Walaupun prinsip syariah telah digariskan dengan jelas, pelaksanaan produk dan perkhidmatan kewangan Islam di peringkat institusi kadang-kadang tidak seragam. Hal ini berlaku kerana pemantauan, audit dan persijilan syariah yang wujud masih belum cukup mantap dan konsisten di semua institusi. Akibatnya, ada produk kewangan Islam yang mungkin mengandungi unsur samar atau bercanggah secara tidak sengaja dengan prinsip syariah. Kekalangan ini bukan sahaja menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap sistem kewangan Islam, malah membuka ruang kepada kemungkinan ketidakpatuhan atau penyalahgunaan secara tidak sedar. Dalam konteks ini, masyarakat yang kurang celik syariah dan kurang mendapat pendedahan tentang prinsip asas kewangan Islam berisiko terlibat dalam produk yang mereka anggap patuh tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya mematuhi syarat syariat. Apakah jadi? Soalan seterusnya, saya akan menyebut saudari Atirah dengan memberikan soalan
tentang apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan masyarakat lebih peka dan tidak terjebak dengan aktiviti kewangan yang bercanggah dengan syariah, khususnya dalam era digital ini. Jadi, dipersilakan penentu kita. Baiklah. Terima kasih moderator Saudari Akila dan terima kasih juga kepada Saudari Zulaika atas penerangan yang sangat jelas serta membuka perspektif kita tentang cabaran sebenar yang dihadapi oleh sistem kewangan Islam pada hari ini. Apa yang dibentangkan tadi jelas menunjukkan bahawa cabaran yang kita hadapi bukan lagi bersifat tradisional semata-mata tetapi telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam dunia digital. Hadirin yang dihormati, berdasarkan isu dan cabaran yang telah dibincangkan, jelas bahawa pendekatan yang lebih menyeluruh, strategik dan berterusan perlu diambil untuk memastikan sistem kewangan Islam terus relevan dan mampu bersaing dalam era digital yang semakin kompleks ini. Jika kita tidak mengambil langkah yang proaktif, tidak mustahil masyarakat akan terus terdedah dan terjebak dengan pelbagai bentuk kewangan yang bercanggah dengan prinsip syariah seperti pelaburan forex tidak patut syariah, permainan dalam talian berunsur perjudian serta pinjaman digital yang berasaskan riba. Jadi, langkah pertama yang paling asas ialah meningkatkan tahap pendidikan dan juga kesedaran masyarakat. Hal ini kerana Rasulullah ada bersabda, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Riwayat Ibnu Majah. Dengan ilmu yang mencukupi, masyarakat dapat membezakan antara yang halal dan juga haram dalam urusan kewangan. Pendidikan kewangan Islam tidak seharusnya hanya tertumpu di peringkat pengajian tinggi, tetapi perlu diperkenalkan seawal di peringkat sekolah lagi. Hal ini penting supaya generasi muda dapat memahami konsep halal dan haram dalam urusan kewangan sejak awal lagi. Selain itu, kempen kesedaran perlu diperluaskan melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram dan juga YouTube. Hal ini kerana medium ini merupakan saluran utama yang digunakan oleh golongan muda sekarang. Sebagai contoh, kandungan berbentuk video pendek yang menerangkan bahaya riba dalam pinjaman digital atau risiko perjudian dalam game online boleh membantu membuka mata masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami. Baiklah, seterusnya, pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan yang lebih tegas dalam memantau dan mengawal selia platform digital. Hal ini termasuklah menyekat aplikasi forex tidak patut syariah yang berunsur penipuan, memantau permainan dalam talian yang mempunyai elemen perjudian dan seterusnya mengawal aplikasi pinjaman segera yang mengenakan faedah yang terlalu melampau. Jadi, undang-undang yang lebih ketat perlu dilaksanakan agar masyarakat tidak mudah terdedah kepada aktiviti yang boleh merosakkan ekonomi dan juga akidah. Baiklah, yang ketiga, di samping cadangan yang tadi, institusi kewangan juga perlu memainkan peranan yang lebih aktif dan juga inovatif. Sebagai contoh, produk kewangan Islam perlu lebih mudah difahami oleh masyarakat awam. Prosesnya perlulah lebih cepat dan juga mesra pengguna dan juga kompetitif dari segi pulangan dan juga perkhidmatan. Sebagai contoh, jika produk pembiayaan Islam lebih mudah diakses berbanding pinjaman konvensional atau loan apps, maka masyarakat akan lebih cenderung memilih produk kewangan Islam. Baiklah, seterusnya, teknologi bukan sahaja menjadi punca cabaran, tetapi juga boleh menjadi alat penyelesaian. Sebagai contoh, pembangunan aplikasi pelaburan patuh syariah dan juga platform perbankan digital Islam. Seterusnya, sistem penapisan ataupun filter untuk mengenal pasti pelaburan yang meragukan. Dengan penggunaan teknologi yang betul, kita boleh membantu masyarakat membuat keputusan kewangan yang lebih bijak dan juga selamat. Akhir sekali, peranan individu itu sendiri sangat penting. Setiap individu perlu meningkatkan ilmu tentang kewangan Islam
dan juga tidak mudah terpengaruh dengan janji keuntungan cepat. Setiap individu juga perlu menyemak status halal sesuatu pelaburan ataupun transaksi. Jadi sikap berhati-hati ini amat penting kerana dalam banyak kes masyarakat terjebak bukan kerana terpaksa tetapi kerana kurang ilmu dan juga terlalu mengejar keuntungan negara. Hal ini selari dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Riwayat Tirmizi. Oleh itu, masyarakat perlu menjauhi pelaburan yang tidak jelas statusnya. Baiklah, hadirin yang dihormati, dalam dunia yang serba pantas ini, kita sering terpengaruh dengan janji keuntungan segera seperti untung cepat, modal kecil, peluangan tinggi tanpa menyedari risiko sebenar di sebaliknya. Hakikatnya, tidak semua yang menguntungkan itu membawa keberkatan. Kita mungkin memperoleh keuntungan dalam jangka masa yang pendek, tetapi jika ia melibatkan unsur riba, perjudian atau penipuan, maka kesannya boleh menjejaskan kehidupan kita dalam jangka masa yang panjang. Bukan sahaja dari sudut ekonomi, tetapi juga dari sudut keberkatan hidup. Dalam masa yang sama, kita juga perlu berhati-hati dengan pelaburan yang meragukan dan berunsur penipuan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada golongan kami. Ini menunjukkan bahawa penipuan dalam urusan kewangan adalah satu kesalahan besar dalam Islam. Oleh itu, kita perlu sentiasa bertanya kepada diri kita sendiri, adakah sumber kewangan yang kita peroleh ini benar-benar halal dan diberkati? Baiklah, sebagai kesimpulannya, kejayaan sistem kewangan Islam bukan sahaja bergantung kepada peranan kerajaan atau institusi kewangan, tetapi juga bergantung kepada kesedaran, ilmu dan tindakan setiap individu dalam masyarakat. Hadirin yang dihormati, dalam dunia hari ini, kita sering terpengaruh dengan janji keuntungan segera. Namun begitu, kita perlu ingat bahawa tidak semua yang menguntungkan itu membawa keberkatan. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik ataupun halal. Oleh itu, kita perlu sentiasa memastikan sumber kewangan kita adalah halal dan diberkati. Jika semua pihak memainkan peranan masing-masing, saya yakin sistem kewangan Islam mampu menjadi pilihan utama dan terus berkembang dengan lebih kukuh pada masa hadapan. Jadi, itu sahaja pendapat saya. Baik, penerangan yang sangat jelas daripada panel 2 kita. Jadi, tambahan berkenaan dengan topik yang panel 2 nyatakan tersebut, kita perlulah ditekankan berdasarkan pendidikan dan pendedahan awal kepada generasi muda dan masyarakat secara umum. Jika prinsip asas kewangan Islam seperti larangan riba, qara dan maisir diperkenalkan sejak di peringkat sekolah atau komuniti, generasi muda akan lebih memahami dan menghargai sistem ini. Pendedahan awal ini juga dapat membentuk tabiat kewangan yang beretika, mengurangkan risiko terjebak dalam pelaburan meragukan dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap produk kewangan Islam. Pendidikan awal bukan sahaja memberi pengetahuan tetapi juga membentuk sikap berhati-hati, teliti dan berdisiplin dalam mengurus kewangan. Dengan pendekatan yang bersepadu ini, maka wujudlah institusi yang mantap dan inovatif serta penggunaan teknologi secara bijak tentang kesedaran dan ilmu individu bagi pendidikan dan pendedahan awal kita untuk memastikan sistem kewangan Islam bukan sahaja relevan dengan keperluan semasa tapi juga menjadi pilihan utama masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan urusan kewangan kita dilaksanakan secara adil, telus dan bebas daripada unsur-unsur yang dilarang, selaras dengan matlamat syariah yang menegakkan keadilan, kesejahteraan dan kestabilan jangka masa yang panjang. Sebagai soalan tambahan kepada kedua-dua panel kita, apakah pandangan anda tentang generasi muda hari ini yang lebih terdedah kepada risiko kewangan yang tidak patuh syariah disebabkan teknologi atau sebenarnya kurang pendidikan dan kesedaran yang menjadi punca utama?
Sila, jadi kita akan jemput panel 1 untuk memberikan ulasan. Sila panel 1 kita. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas soalan yang sangat menarik dan relevan dengan situasi semasa. Baiklah, pada pandangan saya, kedua-dua faktor iaitu pengaruh teknologi dan kekurangan pendidikan ni sebenarnya adalah saling berkait. Namun, bagi saya, lebih cenderung untuk mengatakan bahawa teknologi ni dia lebih menjadi pendorong utama kepada pendedahan risiko. Hal ini kerana pada masa kini, generasi muda ni dia hidup dalam dunia digital yang serba pantas. Segala maklumat termasuklah peluang pelaburan seperti forex, cryptocurrency yang meragukan serta game online yang berunsur perjudian boleh diakses dengan sangat mudah hanya melalui telefon pintar. Tambahan pula, platform media sosial yang sering memaparkan gaya hidup mewah dan kejayaan individu yang kononnya berjaya melalui pelaburan tertentu. Hal ini secara tak langsung dia mempengaruhi pemikiran generasi muda untuk mengejar keuntungan segera tanpa menilai aspek halal dan haram. Namun begitu, bagi saya tak nafikanlah bahawa kekurangan pendidikan ni juga memainkan peranan yang sangat penting. Kalau seseorang individu tu mempunyai asas pengetahuan kewangan Islam yang sangat kukuh, saya rasa mereka akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Kesimpulannya, teknologi membuka ruang kepada pendedahan yang luas. Tetapi tanpa pendidikan yang mencukupi juga, generasi muda ni dia akan lebih mudah terjebak dalam risiko kewangan yang tak patuh syariah. Seterusnya dijemput panel 2 untuk memberikan ulasan. Okey. Baiklah, terima kasih atas soalan moderator. Saya bersetuju dengan pandangan panel 1 bahawa kedua-dua faktor memainkan peranan yang penting. Namun, pada pandangan saya, punca utama sebenarnya adalah kurangnya pendidikan dan juga kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda sekarang. Hal ini kerana teknologi pada asasnya bersifat neutral. Ia boleh digunakan untuk kebaikan ataupun sebaliknya. Contohnya, teknologi juga menyediakan platform untuk pelaburan patuh syariah dan juga perbankan Islam secara digital. Namun, apabila seseorang individu tidak mempunyai ilmu yang mencukupi, mereka akan mudah terpengaruh dengan tawaran yang kelihatan menarik seperti untung cepat ataupun modal kecil pulangan besar. Sebagai contoh, ramai yang terlibat dalam forex tidak patuh syariah atau game berusulkan perjudian bukan kerana mereka tidak tahu menggunakan teknologi, tetapi kerana mereka tidak memahami implikasi dari sudut syariah. Oleh itu, saya berpendapat bahawa pendidikan merupakan asas yang paling penting. Dengan ilmu yang mencukupi, seseorang mampu menilai, membezakan dan membuat keputusan yang lebih bijak walaupun berada dalam persekitaran yang mencabar. Jadi itu sahaja pandangan saya. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas pandangan yang sangat berdas dan membuka perspektif kita. Pada pandangan saya, kedua-dua faktor yang dibicarakan iaitu pengaruh teknologi dan kekurangan pendidikan serta kesedaran ini sebenarnya saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan. Teknologi hari ini sebenarnya mempercepatkan penyebaran maklumat dan membuka akses kepada pelbagai bentuk kewangan termasuk yang tidak patuh syariah seperti forex yang meragukan game berusulkan perjudian serta pinjaman digital berasaskan riba. Namun begitu, teknologi ini sendiri bukanlah punca utama, sebaliknya ia hanyalah alat. Apa yang lebih penting ialah bagaimana seorang individu itu menggunakan teknologi tersebut. Di sinilah peranan pendidikan dan kesedaran menjadi sangat kritikal. Jika generasi muda dilengkapi dengan ilmu kewangan Islam yang
mencukupi, mereka bukan sahaja mampu mengelakkan diri daripada terjebak dengan perkara yang meragukan, malah boleh memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang lebih baik seperti pelaburan patuh syariah dan pengurusan kewangan yang bijak. Oleh itu, saya melihat bahawa cabaran yang sebenar pada hari ini bukan sekadar perkembangan teknologi, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat mendidik diri untuk berhadapan dengan teknologi tersebut secara beretika dan berlandaskan prinsip syariat. Kini sesi soalan secara bebas kepada panel-panel kita. Bagi panel 1, berdasarkan gaya hidup generasi muda pada masa kini yang sebenarnya jika kita lihat gaya hidup generasi muda pada zaman ini memang sangat memerlukan kos yang tinggi dari segi menampung keperluan mereka. Bukan sahaja bukan dari segi keperluan, malah kehendak yang lebih besar. Jadi, adakah lifestyle generasi muda zaman sekarang yang terlalu mewah membuatkan mereka terjebak dalam pelaburan tidak patuh syariah? Baiklah, saya rasa soalan ni sangat menarik sebab dia sentuh tentang realiti kehidupan generasi muda pada hari ini, iaitu gaya hidup, tekanan sosial dan juga keputusan kewangan yang kadang-kadang mereka buat tanpa pertimbangan yang mendalam. Kalau kita nak jawab secara menyeluruh, memang perlu kaitkan antara kedua-dua sistem, iaitu kewangan Islam dan kewangan konvensional. Secara umumnya, gaya hidup generasi muda pada zaman sekarang ni, dia lebih cenderung kepada ke arah kemewahan yang memang boleh menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka terjebak dalam pelaburan yang tak patuh syariah. Namun, ianya bukanlah satu-satunya punca tetapi lebih kepada gabungan beberapa faktor seperti pengaruh media sosial, kurangnya literasi kewangan dan keinginan untuk mencapai kekayaan dengan cepat. Okey, gaya hidup mewah yang sering dipaparkan di media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya, benda ni telah mewujudkan satu standard kehidupan yang tinggi dalam kalangan generasi muda. Mereka ni dia lebih terdedah kepada gaya hidup influencer yang menunjukkan kemewahan seperti kereta mewah, kereta mahal, percutian luar negara dan barangan yang berjenama. Secara tak langsung, ini mewujudkan tekanan untuk ikut lifestyle influencer walaupun kemampuan mereka sebenarnya tak selari pun dengan influencer tersebut. Dalam usaha untuk mencapai jalan untuk mendapatkan keuntungan, adalah mereka masuk kepada pelaburan yang berisiko tinggi. Di sinilah timbulnya kecenderungan untuk terjebak dalam pelaburan yang tak patuh syariah. Pelaburan seperti skim cepat kaya, yang melibatkan unsur riba, unsur koron iaitu ketidakpastian dan maisir iaitu perjudian sering dilihat sebagai jalan pintas untuk menjana keuntungan besar dalam masa yang singkat. Generasi muda zaman sekarang ni, dia lebih kurang pengetahuan tentang prinsip kewangan Islam. Mungkin mereka tak sedar bahawa setengah instrumen pelaburan ni bertentangan dengan syariah Islam itu sendiri. Okey, dalam konteks sistem kewangan Islam, setiap bentuk pelaburan ni, dia mestilah berlandaskan prinsip keadilan, ketelusan dan bebas daripada unsur riba, ketidakpastian dan perjudian. Pelaburan dalam Islam ni, dia menekankan konsep perkongsian risiko dan keuntungan seperti dalam kontrak mudarabah dan musyarakah. Ini bermaksud keuntungan tidak menjamin dan mesti disertai dengan risiko yang adil. Sistem ni dia bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta mengelakkan eksploitasi. Okey, baik. Seterusnya, dalam sistem kewangan konvensional pula, matlamat utama sistemnya adalah untuk memaksimumkan keuntungan tanpa mengambil kira aspek halal dan haram. Instrumen seperti faedah iaitu interest
derivatif spekulatif dan leverage trading dibenarkan walaupun ianya melibatkan unsur ketidakpastian ataupun risiko yang tinggi. Ini membuka ruang kepada pelaburan yang lebih agresif dan berisiko yang sering menarik minat generasi muda yang ingin cepat kaya. Baiklah, perbezaan antara kedua-dua sistem ni dia menunjukkan bahawa tanpa pemahaman yang jelas, generasi muda ni dia mudah terpengaruh dengan tawaran pelaburan dan dia mudah terpengaruh dalam tawaran pelaburan dalam sistem konvensional yang nampak lebih menguntungkan dalam jangka masa pendek. Tambahan pula, sikap ingin kaya setengah generasi muda ni dan kurang sabar, dia dapat menyebabkan mereka mengabaikanlah prinsip syariah. Baik, penerangan yang sangat jelas daripada panel 1 kita. Jadi, berbalik kepada panel 2. Seperti yang telah diterangkan oleh panel 1 tadi, berkenaan dengan lifestyle ataupun gaya hidup generasi muda yang adakah menjadi faktor mereka tidak membuat pelaburan tidak patuh syariah, betul? Jadi untuk panel 2, macam mana generasi muda boleh elakkan daripada terjebak diri daripada sistem kembangan yang tidak patuh syariah ini? Minta penjelasan. Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan. Soalan yang ditanyakan tadi ialah cara generasi muda mengelakkan daripada terjebak kewangan tidak patut syariah. Jadi yang pertama adalah meningkatkan ilmu kewangan Islam. Generasi muda perlu mempunyai asas kepada pengetahuan yang kukuh terhadap konsep kewangan Islam seperti riba, horar dan juga martir. Tanpa ilmu ini mereka akan tidak mudah terpedaya dengan tawaran pelaburan. Jadi ilmu ini membantu seseorang menilai risiko dan juga membuat keputusan yang lebih rasional, bukan sekadar mengikut trend ataupun emosi. Baiklah, cara yang kedua ialah mereka perlu menyemak dahulu status syariah sebelum melabur. Jadi sebelum menyertai mana-mana pelaburan, generasi muda perlu menyemak terlebih dahulu sama ada ia patut syariah ataupun tidak. Ia boleh dilakukan dengan merujuk kepada institusi kewangan Islam sendiri ataupun badan autoriti atau sumber yang sah. Sikap berhati-hati ini penting kerana banyak pelaburan hari ini dipromosikan secara menarik tanpa mendedahkan risiko sebenar ataupun status halal. Baiklah, cara yang ketiga adalah mengelakkan mindset cepat kaya. Mentaliti ingin cepat kaya merupakan antara punca utama generasi muda terjebak dalam pelaburan tidak patuh syariah. Mereka mudah tertarik dengan janji dan juga keuntungan tinggi dalam masa yang terdekat. Hakikatnya dalam Islam, rezeki yang baik memerlukan usaha yang halal dan juga berterusan, bukan melalui jalan pintas yang meragukan. Cara yang keempat ialah menggunakan teknologi secara bijak. Teknologi dan media sosial boleh menjadi punca pendedahan kepada pelaburan yang tidak patuh syariah. Tetapi dalam masa yang sama, teknologi juga boleh menjadi alat untuk mendapatkan ilmu. Generasi muda perlu bijak memilih sumber maklumat dan tidak mudah terpengaruhlah dengan gaya hidup mewah ataupun kejayaan dan yang dipaparkan di media sosial seperti influencer tadi. Baiklah, sebaliknya mereka boleh menggunakan teknologi untuk mencari ilmu dan juga platform pelaburan yang patuh syariah. Yang terakhir ialah generasi muda kita perlu kawal nafsu dan juga gaya hidup. Gaya hidup yang terlalu mewah boleh menyebabkan seseorang berbelanja melebihi kemampuan. Seterusnya mendorong mereka mencari sumber pendapatan segera. Jika tidak dikawal, keinginan ini boleh membawa kepada penglibatan dalam pelaburan berisiko tinggi atau tidak patuh syariah. Oleh itu, hidup secara bersederhana dan mengutamakan keperluan berbanding kehendak adalah langkah penting dalam mengelakkan masalah kewangan. Jadi itu sahaja pendapat daripada saya.
Jadi, penerangan yang sangat jelas antara kedua-dua panel kita. Jadi, berdasarkan perbincangan kita, jelas bahawa gaya hidup generasi muda yang cenderung kepada kemewahan boleh menjadi antara faktor yang mendorong mereka mengambil jalan mudah dalam pelaburan, termasuk perkara yang tidak patut syariah seperti unsur riba dan ketidakpastian gharar. Namun, pada masa yang sama, generasi muda juga mempunyai pilihan dan peranan besar untuk lebih berilmu, berhati-hati serta bijak menilai sebelum membuat keputusan kewangan. Justru, keseimbangan antara gaya hidup, kesedaran ilmu, kewangan dan nilai integriti diri menjadi kunci utama agar mereka tidak mudah terjebak dalam sistem kewangan yang meraukan. Sebaliknya, mampu membina masa depan yang lebih berkat dan mampan. Sebagai kesimpulan daripada kedua-dua persoalan yang dibangkitkan, kita dapat melihat bahawa gaya hidup generasi muda masa kini yang cenderung ke arah kemewahan, keinginan untuk cepat berjaya serta pengaruh media sosial sedikit sebanyak telah membuka ruang kepada mereka untuk terdedah kepada pelaburan yang meraukan dan tidak patut syariah. Dalam keadaan ini, unsur seperti riba dan gharar seringkali dipandang ringan demi mengejar keuntungan segera tanpa penelitian yang mendalam. Namun begitu, perbincangan hari ini juga menegaskan bahawa generasi muda sebenarnya tidak kekurangan pilihan. Bahkan mereka mempunyai akses yang luas kepada ilmu, maklumat serta platform kewangan yang patuh syariah. Justru, isu ini bukan sekadar berkaitan sistem semata-mata, tetapi lebih kepada sikap, tahap kesedaran dan keupayaan individu dalam membuat pertimbangan yang bijak. Dalam konteks ini, pendidikan kewangan Islam perlu dikukuhkan sejak awal agar generasi muda bukan sahaja memahami konsep tapi mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Pada masa yang sama, mereka juga perlu membina disiplin diri untuk mengawal keinginan, membezakan antara keperluan dan kehendak serta tidak mudah terpengaruh dengan janji perlawanan tinggi yang meragukan. Akhirnya, keseimbangan antara gaya hidup, ilmu dan nilai integriti menjadi tunjang utama dalam memastikan generasi muda tidak terjebak dalam sistem kewangan yang tidak patut syariah. Dengan kesedaran dan tindakan yang tepat, mereka bukan sahaja mampu melindungi diri daripada risiko kewangan, malah berpotensi menjadi ejen perubahan dalam membentuk ekosistem kewangan yang lebih adil, telus dan berkat pada masa yang hadapan. Jadi, sekian itu sahaja daripada perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada panel 1 dan panel 2 atas perbincangan berkenaan isu kewangan bagi membuka minda dan perspektif kita pada hari ini. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih juga moderator.